negeri. Royaltizam berikrar, bersatu hati menabur bakti, mengukuhkan azam, memantapkan iman, mempertingkatkan ilmu, mendepani cabaran. Bahawasanya kami penuh kesedaran dan keinsafan, berjanji sepenuh hati taat kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, berakhlak mulia, berjiwa merdeka, demi memperkukuh kemampanan belia, daya cinta belia, menyubur budaya hormat belia, membawa suara dengan penuh rasa ihsan, membangun Malaysia Madani, menyahut semangat, yakin boleh. Yang berusaha Puan Azura binti Haji Sarwi, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Yang berbahagia Majlis Belia Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Muhammad Nizam bin Marjuki, Datuk Muhammad Yazid bin Sari, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Kerajaan Negeri Selangor. Yang berusaha Puan Azura binti Haji Sarbin, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid bin Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Yang berusaha Tuan Amri bin Ismail, Pegawai Daerah dan Tanah Kelang. Yang berbahagia Datuk Muhammad Imran bin Tamrin, Presiden Majlis Belia Selangor. Yang berusaha Tuan Muhammad Nizam bin Marjuki, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor. Yang berusaha Puan Nur Zakia binti Azmi, Pengerusi Majlis Belia Negeri Daerah Kelang, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Belia dan Sukan, Pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan kerjasama strategik, rakan-rakan media, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju, maju bersama, dan salam Malaysia Madani. Yang bahagia, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya akan membacakan teks ucapan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana kita dapat berkumpul dalam majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Selangor tahun 2025. Di kesempatan ini saya mewakili Datuk Sri Amiruddin bin Sharif, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat pada petang ini dalam menjayakan program sambutan Hari Belia Negara Negeri Selangor, terutamanya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, Majlis Belia Selangor selaku rakan strategik dan Majlis Sukan Negeri Selangor sebagai rakan pelaksana, pegawai-pegawai daripada kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan serta hadirin sekalian. Dan tidak juga saya lupakan kepada pihak Majlis Belia Selangor Daerah Kelang selaku tuan rumah bagi pelaksanaan Hari Belia Negara Selangor pada tahun ini. Paling penting sekali, golongan belia yang sama-sama hadir di majlis ini bagi meraihkan sambutan Hari Belia Negara 2025 peringkat Negeri Selangor. Dan pada tahun ini, Daerah Kelang telah dipilih untuk menjadi tuan rumah kepada sambutan HBN peringkat negeri. Dan tanya diucapkan kepada Daerah Kelang, sambutan Hari Belia Negara adalah hari untuk meraihkan golongan belia di seluruh negara. Dan harapan negara terhadap golongan ini amatlah besar, seiring dengan keperluan dalam memenuhi tenaga kerja dan kepimpinan masa hadapan. Yakin boleh merupakan tema sambutan Hari Belia Negara tahun 2025. Dan tema yakin boleh adalah prinsip hidup yang perlu ada dalam diri golongan belia pada hari ini yang tidak terlepas dengan cabaran dalam menjalani kehidupan. Dan belia pada hari ini perlu sentiasa berani
bila berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian pada dunia hari ini. Dan di Malaysia, tarikh 15 Mei setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Belia Negara yang mengiktiraf golongan belia di atas sumbangan dan peranan mereka dalam semua bidang ke arah membentuk masa depan negara. Yakin boleh membawa kepada keyakinan pada diri semua belia dalam memberi sumbangan melalui idea, tenaga dan masa bagi menghadapi dan mendepani pelbagai cabaran pada masa yang akan datang. Dan sambutan Hari Belia Negara merupakan pengiktirafan tertinggi Kementerian Belia dan Sukan Malaysia kepada golongan belia atas sumbangan yang diberikan kepada pembangunan belia kepada negara serta negeri Selangor dan khususnya. Dan secara rasminya, sambutan HBN diraikan pada 15 Mei setiap tahun ini adalah amat dinanti-nantikan oleh semua belia di Malaysia. Sambutan ini telah menjadi simbol kebersamaan belia dan kerajaan dalam proses transformasi pembangunan belia dalam mewujudkan suasana aman, harmoni dan semangat cintakan negara. Dalam mempersiapkan belia yang berkualiti, belia tidak dapat lari daripada cabaran yang semakin kompleks. Dan antara cabaran semasa yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat melengkapkan diri dengan ilmu baru dan kemahiran, khususnya teknologi AI yang semakin luas penggunaannya. Dan belia juga perlu memanfaatkan ruang yang disediakan oleh kerajaan dalam memajukan diri seterusnya dapat membantu ke arah pembangunan negara yang mampan. Dan dalam dunia yang semakin maju ini, kita mempunyai kuasa untuk menggunakan teknologi ke arah yang menyemai kebaikan antara manusia untuk meningkatkan kesejahteraan, mempromosikan nilai kemanusiaan dan juga dunia secara keseluruhan dan bukan sebaliknya. Dan sudah pasti, belia madani pada hari ini merupakan harapan negara dan jaminan kestabilan kepimpinan negara pada masa hadapan. Ini dapat difahami daripada mutiara kata seorang sarjana. Jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, lihatlah pada anak mudanya pada hari ini. Nilai ini ditransformasikan melalui aktiviti berhimpun secara aman, suasana penuh keceriaan dan mendatangkan manfaat kepada diri, masyarakat, bangsa serta negara, kerana mereka adalah penentu kepada ketahanan dan kekuatan pembangunan sosial, politik dan ekonomi negara di masa hadapan. Dan kerajaan pada hari ini telah memperkenalkan gagasan Malaysia Madani yang bertindak sebagai satu template pemikiran untuk memastikan kita mengutamakan nilai-nilai manusiawi dalam pembangunan belia kita. Dalam hal ini, saya yakin dan percaya kerajaan Madani pada hari ini akan terus melaksanakan program-program pengorientasikan pembangunan belia dalam skala dan capaian yang lebih meluas, berteraskan inisiatif yang berterusan bagi memberi manfaat kepada golongan belia di bandar dan juga luar bandar. Dan saya sentiasa yakin dan menyokong inisiatif yang digerakkan oleh KBS dalam menyantuni keperluan dan kehendak golongan belia. Hasrat dan aspirasi ini jelas terkandung dalam pengisian model baru pembangunan belia madani yang telah dilancarkan sempena sambutan Hari Belia Negara tahun 2023 yang lalu. Dan saya difahamkan program HBN 2025 sebagai sambutan awal HBN telah dilaksanakan seawal 9 Mei dengan bacaan khutbah khas Jumaat sempena Hari Belia Negara di seluruh masjid negeri Selangor. Dan sebenarnya terdapat 439 buah masjid yang telah melaksanakan bacaan khutbah khas ini, dan antara pembaca khutbah adalah di kalangan pemimpin belia yang bertauliah. Manakala semarak HBN pada 15 Mei 2025 yang lepas telah dilaksanakan di 9 daerah secara serentak. Dan antara pengisian program semarak HBN adalah bacaan Ikrah Belia Malaysia dan aktiviti di bawah segmen makan-makan dalam
dalam karnival makanan dan minuman, segmen gaya hidup seperti fashion sukan, segmen jalian duit seperti karnival Kejaya dan Tibet, segmen gaming iaitu pertandingan e-sukan, dan segmen seni iaitu aktiviti seni dan budaya. Dan pada hari ini kita berada di KSL Esplanade Mall ini bagi menyambut HBN peringkat negeri Selangor yang mengangkat tema Yakin Boleh sebanyak 25 program ataupun aktiviti berkonsepkan Festival Belia Negara yang fokus kepada 13 segmen di bawah khas kepada golongan belia, dan antaranya adalah pameran interaktif, karnival Kejaya, jualan usahawan belia, motor show, malam kebudayaan dan kesenian, pertandingan e-sport serta banyak lagi aktiviti yang telah dilaksanakan pada 2 hari ini. Dan saya percaya ini akan menjadi platform terbaik untuk golongan belia kita untuk terus bersama-sama mendukung usaha kerajaan dalam pembangunan belia, khususnya di dalam negeri Selangor. Dan untuk makluman para hadirin sekalian, kemuncak sambutan HBN tahun 2025 peringkat kebangsaan akan dilaksanakan daripada 13 sehingga 15 Jun tahun 2025 bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dan perasmian sambutan HBN peringkat kebangsaan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan sentiasa menghargai dan mengiktiraf sumbangan golongan belia pada hari ini. Oleh yang demikian, Majlis Penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara merupakan acara kemuncak bagi pentas utama perasmian sambutan HBN 2025 kali ini. Dan pada tahun ini juga dimaklumkan bahawa pihak kerajaan menerusi KBS akan mengembalikan semula Majlis Penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara sebagai penyeri utama sambutan HBN di peringkat kebangsaan dan negeri. Dan pengiktirafan kerajaan menerusi APBN ini adalah bagi menggalakkan pelibatan peterusan belia dalam kerja-kerja sukarelawan dan menyumbang kepada pembangunan belia. Dan di samping memberi suntikan semangat kepada golongan belia untuk terus berbakti kepada komuniti dan negara di peringkat individu maupun pertubuhan belia. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada bakal pemenang Anugerah Belia Negara tahun 2025 yang akan diumumkan nanti. Dan percayalah kepada anda yang telah dicalonkan untuk bertanding, walaupun sekiranya tidak memenangi mana-mana kategori, namun anda juga sebenarnya merupakan seorang pemenang. Berikan tepukan gemuruh kepada diri anda sendiri. Dan pada hari ini, insentif kemenangan kepada kontijen negeri Selangor sempena kejohanan Parasukma 21 Sarawak 2024 turut disampaikan bagi menghargai jasa dan bakti atlet-atlet Parasukma yang telah beraksi cemerlang dan mengharumkan nama negeri Selangor dalam kejohanan Sukan Parasukma Sarawak 2024. Dan semoga anda semua sentiasa berjaya dan cemerlang dalam bidang yang diceburi dan bersemangat untuk terus menyumbang kepada pembangunan negara serta menjadi tunjang utama pelapis kepimpinan negara pada masa yang akan datang. Ayo belia, yakin boleh. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rakan strategi yang terdiri daripada Jabatan Agensi Negeri Selangor, Persatuan Belia, Persatuan Sukan dan semua yang telah sama-sama memberikan kerjasama dalam memastikan sambutan HBN peringkat negeri Selangor ini berjalan dengan lancar. Dan akhir kata, selamat Hari Belia Negara 2025 kepada semua belia di negeri Selangor ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sekaligus menutup Hari Belia Negara peringkat negeri Selangor 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran 3, 2, 1.
Selangor, Yatri Roli. Mohon yang berhormat kekal bersama-sama di kehormatan bagi meneruskan majlis dengan penyampaian anugerah. Dijemput pemenang tempat keempat dan kelima Muhammad Azwan bin Ramli. Johan akan membawa pulang wang sijil penghargaan, piala iringan dan wang tunai bernilai 3,000. Tan Fellow Perdana Yang Berhormat Menteri MITI, Yang Berhormat Daryl Leaking, Malaysian Participating Youth MAPI to the 45th The Sheep for Southeast Asian and Japanese Youth Program SIAP 2018. Johan Anugerah Perdana Belia Negara kategori individu lelaki disandang oleh Tashidaran Anak Lelaki Tharma. Keempat dan kelima juga untuk Naib Johan akan membawa pulang sijil penghargaan Islam Selangor Darul Ihsan Johanan Kuala Selangor. Johan akan membawa pulang sijil penghargaan piala iringan Silakan para pemenang untuk bergambar bersama-sama dengan tetamu kehormat. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh buat para pemenang MLBB Selangor Youth Championship 2025. Kunang Prasad, anak lelaki Kodilingga. Muhammad Isman bin Zainuddin. Muhammad Hairul bin Bintani.
dan Nur Izzati binti Muhammad Salaini. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat. Baiklah, kita akan buat video bersama-sama. Berbeza dengan Belia Selangor, semua sahaja yakin boleh. Belia Selangor.